Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan Pendidikan Jasmani A ini akan membentangkan tentang isu-isu semasa keguruan serta hubung kait dengan etika dan perundangan dalam pendidikan. Untuk ahli kumpulan kami, nama saya sendiri Muhammad Nur Afiq bin Muhammad Rizal dan sahabat saya Muhammad Syamil Izzuan bin Abdullah dan Ahmad Haris Imaduddin bin Ahmad Azwan. Untuk pengenalan, tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu semata-mata. Malahan tingkah laku ataupun amalan baik yang dilakukan oleh guru ni menjadi ikutan ataupun suri tauladan kepada semua pihak, termasuk anak murid dan warga sekolah. Oleh itu, profesion keguruan menjadi kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik ataupun dengan lancar. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah ataupun isu-isu semasa berkaitan etika-etika keguruan yang sering dilakukan melibatkan kes dan perundangan terhadap setengah guru yang melibatkan profesionalisme dan etika. Antara isu-isu penting yang berlaku ataupun isu-isu semasa yang melibatkan etika keguruan ini, yang pertama ialah tentang isu rasuah dalam pendidikan. Yang kedua, isu penderaan terhadap murid. Dan yang ketiga, isu guru bekerja sambilan dan pengaruh media sosial. Sebentar lagi saya dan rakan-rakan akan mengupas ataupun membahas tentang isu-isu ini secara lebih terperinci. Yang pertama, tentang isu rasuah. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah ialah penerimaan ataupun pemberian suapan atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Ini dipetik daripada SPRM 2016 lah. Izinkan saya untuk berkongsi terdapat beberapa jenis rasuah yang banyak dilakukan oleh penjawat awam terutamanya ataupun sektor-sektor swasta yang melibatkan wang ringgit. Yang pertama jenis rasuah ialah wang dalam ringgit. Yang kedua bonus. Yang ketiga undi. Yang keempat jawatan. Bagi setengah tempat jawatan tu merupakan satu benda yang penting lah. Yang kelima perkhidmatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, sama ada baik atau buruk. Yang keenam upah. Selepas seorang tu melakukan tugasan, dia dibayar upah, sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun sumber yang lain lah. Yang ketujuh diskaun. Dan yang terakhir ialah hadiah. Hadiah ni ramai yang tak nampak sebenarnya, tapi banyak dilakukan oleh sektor-sektor awam lah terutamanya. Terdapat elemen rasuah. Elemen rasuah yang pertama ialah daripada pemberi lah. Bila ada pemberi, mestilah ada penerima, betul? Penerima tu yang akan menerima balasan daripada pemberi. Ia merupakan salah satu niat jahat lah. Niat jahat untuk mengeksploitasi ataupun mendominasi sesuatu pihak. Ini dikategorikan sebagai satu suapan. Rasuah dalam konteks pendidikan boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Mungkin kita bayangkan rasuah ni hanya berlaku dalam sektor korporat. Tetapi realitinya dia boleh juga berlaku dalam sektor sekolah. Walaupun secara halus, tetapi kadang-kadang tanpa disedari. Contohnya kita bagi hadiah. Contoh kita bagi hadiah dekat pekerja swasta, kita minta tolong dia untuk undi kita, untuk jadi suatu jawatan dekat sekolah tu, kita minta undi daripada dia. Lepas tu kita bagi dia hadiah. Sebagai contoh, apabila seseorang pentadbir sekolah menyalahgunakan kuasa untuk melantik
pembekal. Contohlah pembekal, tak kisah pembekal kantin ke ataupun isu RMT ke. Okey, seperti yang saya lampirkan dalam slide ni, guru besar didakwa beri kontrak RMT kepada anak dia. Okay, saya akan share skrin untuk isu yang berlaku ni. Okay, isu ni berlaku pada 2020. Magaris Francis ataupun nama dia Majidah, berumur 58 tahun, dituduh melakukan kesalahan memberi kontrak pembekalan rancangan makanan tambahan sekolah bernilai 29,580 kepada anaknya. Okey, seorang guru besar di daerah Sipitang. Sipitang ni dekat Sabah lah tak silap. Okey. Terdahulu mengikut kertas pertuduhan, Magaris yang ketika itu menjawat jawatan sebagai guru besar sekolah kebangsaan SK Solop Sipitang. Okay, ketika kes itu didakwa mengikut Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 29 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama. Okay, saya sambung dengan pembentangan seterusnya. Okay, isu yang kedua ni, guru besar didakwa beri kontrak pada anak dan isteri juga. Saya akan share stream. Saya akan share screen tentang isu yang kedua. Okay, isu yang kedua ni, guru besar didakwa beri kontrak pada anak dan isteri. Tertuduh bekas guru besar di sebuah sekolah rendah di Kunak, Syed Jafarullah Habib Jaafar, kiri yang baju putih, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan kedudukannya sebagai guru besar untuk memberi kontrak kepada isterinya dan anaknya membabitkan pembekalan rancangan makanan tambahan sekolah RMT jugalah ketika hadir di Mahkamah Seksyen Tawau di Sabah. Okay, ini isu yang kedua berlaku pada tahun Oktober 2019. Okay, saya akan teruskan dengan pembentangan. Okay, untuk etika dan perundangan, okay, terdapat peraturan-peraturan pegawai awam yang perlu dipatuhi oleh semua sektor awam lah. Tak kisahlah dia itu sebagai seorang guru ataupun pekerja awam yang lain. Yang pertama, mengikut peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993, mengikut perkara 4/2, membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Seorang penjawat awam itu tidak boleh membelakangkan tugas dia demi kepentingan diri. Ini boleh merujuk ataupun berkait rapat dengan rasuah lah. Bila rasuah ni dia melibatkan dengan kepentingan diri, dia mengabaikan tugas dia sebagai seorang penjawat awam. Yang kedua, perkara 4/2/C/2, berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Sebagai contoh tadilah guru besar tu, dia menggunakan dia punya kuasa sebagai guru besar, dia bagi dia punya projek RMT itu kepada isteri dan anak dia. Itu merupakan satu kesalahan yang besar lah. Yang ketiga, perkara 8/1/A, seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Okey, dari sudut perundangan, perbuatan seperti ini adalah satu jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kita tengok dekat sebelah tu,
Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Okay, dalam Seksyen 16 Akta ini jelas dinyatakan bahawa menerima atau memberi suapan dalam apa bentuk sekalipun, okay, adalah kesalahan. Tak kisahlah bagi duit ke, bagi jawatan ke, sama juga. Dua-dua salah. Yang memberi salah dan yang menerima pun salah. Jika sampai kesalahan, seorang boleh dikenakan hukuman denda atau tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000. Mengikut mana yang lebih tinggi. Dan boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun. Itu bukan satu perkara yang kecil lah kita sebagai seorang penjawat untuk memberi ataupun menerima rasuah. Okey, sebagai penjawat awam, kita juga takluk pada peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan tata tertib dan kelakuan dan tata tertib 1923 yang menggariskan kelakuan beretika dan berdisiplin. Jika seseorang guru dapati bersalah dalam sektor dalaman, dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. So akta ni yang mengawal kelakuan dan tata tertib seseorang guru lah. Guru tu melepasi garisan, contoh dia menerima rasuah, dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Termasuk digantung kerja ataupun dibuang. Okay. Tambahan pula, Kod Etika Guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan bahawa guru perlu menunjukkan integriti, iaitu tidak menyalahgunakan kuasa, kedudukan dan mengelakkan daripada menerima sebarang bentuk ganjaran yang boleh menjejaskan dia punya kedudukan lah. Contoh, dia guru besar. Lepas tu ada suapan kata dia boleh naik jadi jawatan yang lebih tinggi dekat JPN dan sebagainya. So sebagai seorang berusaha, dia kena ada integriti yang tinggi. So dia tak boleh terimalah suapan tu dan menolak dengan keras. Okay. So menurut laporan SPRM, info tambahan, jumlah kes yang melibatkan guru memang tidak tinggi seperti sektor lain, seperti politik atau korporat. Untuk politik dan korporat ni paling banyaklah terlibat dalam jenayah rasuah ni. Namun ia bukan makna kita boleh ambil ringan sebagai seorang guru, sebab walaupun hanya satu kes ataupun dua kes, ia cukup untuk menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap profesyen seorang guru secara keseluruhan. Okey, bayangkan jika seseorang murid tu dia tengok guru dia disiasat oleh SPRM. Apa kesan psikologi murid tu terhadap guru yang dia tengok tu? Contoh, guru tu guru kesayangan dia. Guru dia disiasat untuk jenayah rasuah. Apa dia rasa? Mungkin dia akan hilang rasa hormat. Dia akan hilang keyakinan nilai moral. Mungkin dia anggap guru dia sebagai role model untuk dia ikut tauladan, tetapi guru dia ambil rasuah. Okey. Faham. Okey, ya, itu saja daripada saya. Saya akan pas kepada kawan saya seterusnya untuk mengupas ataupun membahas tentang isu yang kedua. Dipersilakan Haris. Okey, baik. Terima kasih saudara Fik. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Haris Madudin bin Ahmad Azwan. Okey, hari ini saya akan teruskan lagi dengan isu yang kedua, iaitu berkenaan dengan isu penderaan guru terhadap murid. Okey, seperti yang kita tahulah, untuk isu penderaan guru terhadap murid ni merupakan salah satu isu yang sangat besar ya, dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat kita. Okay, isu ni dia bukan sahaja menyentuh soal disiplin dan hubungan antara guru dan murid, tetapi ia juga menyentuh mengenai soal hak asasi, keselamatan serta kesejahteraan anak-anak kita di sekolah. Okey, seterusnya untuk definisi penderaan. Okey,
Saya akan baca sikit. Okay. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan ataupun pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan berbaharuah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Dan menurut daripada Dr. Irene Chia, penderaan kanak-kanak merangkumi semua jenis penderaan fizikal dan emosi, penderaan seksual, pengabaian atau kelalaian, eksploitasi komersial yang boleh atau telah menyebabkan kerosakan kepada kesihatan kanak-kanak dari segi survival mereka, perkembangan ataupun harga diri mereka. Okey, ini adalah dalam konteks di mana pendera ada perhubungan tanggungjawab kuasa atas kanak-kanak berkenaan dengan pendera yang seseorang yang dipercayai oleh kanak-kanak. Okey, untuk akta pula saya membaca. Menurut Akta Kanak-kanak 2001 pindaan 2016 Seksyen 17 dan 31. Okey, seseorang kanak-kanak ini dikira sebagai didera apabila dia mengalami kecederaan fizikal, emosi, seksual atau diabaikan akibat tindakan atau kegagalan yang bertindak oleh orang-orang yang tidak mempunyai tanggungjawab terhadapnya. Okey, seterusnya. Saudara Afiq boleh ni? Ya. Boleh slide kedua? Slide kedua, okey. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi dari segi jenis-jenis penderaan. Okey, kalau kita tengok jenis penderaan terdapat 4 jenis. Okey. Okey, saya akan merungkaikan satu persatu. Okey, untuk penderaan fizikal. Okey, kenderaan ni ada penderaan. Okey, maafkan saya. Okey, untuk penderaan fizikal, okey, dia melalui sentuhan ya. Dia melalui penderaan dari segi sentuhan seperti dipukul. Salah satu kesnya guru memukul murid. Yang kita selalu dengar lah. Okay, tak kira lah fizikal anggota badan. Okay, secara berlebihan. Contoh dia mencubit, guru mencubit, menarik telinga, menampar dan lain-lain bentuk kekerasan yang boleh mencederakan pelajar tersebut. Okay, seperti kita tahu, kes ini sangatlah berat ya. Dan sangatlah isu ini sangatlah sensitif pada zaman sekarang. Okay, terutama mak ayah yang ambil peka terhadap isu ini dan melibatkan zaman sekarang yang semakin canggih IT. Apabila ada isu, ada kes, semuanya di hujung jari saja dan boleh buat laporan. So, isu ini sangatlah sensitif pada zaman sekarang dibandingkan dengan zaman yang dahulu. Okay. Untuk dari segi emosi juga, penderaan ada juga dari segi emosi, iaitu contohnya guru menghina murid. Yang baru-baru ni pun ada juga kes mengenai isu guru menghina murid, kemudian merendah-rendahkan murid. Ini pun sebenarnya emosi ni pun sangatlah penting. Ya, dia melibatkan penghinaan, ugutan dan tekanan psikologi murid-murid ini tersebut. Okay, mereka akan zaman sekarang murid lebih sensitif dengan isu dengan ni. Mereka lebih senang mendapat anxiety, penyakit seperti penyakit anxiety yang pada di usia yang awal ni mereka sudah dapat penyakit seperti itu. Disebabkan salah satu punca utamanya adalah penderaan dari segi emosi. Kemudian ini salah satu lagi dari segi penderaan seksual. Ini sangatlah sensitif. Yang kita tahu ya, dia ada isu seksual antara guru dan murid. Penderaan secara seksual ni dia melibatkan sentuhan dan bukan sentuhan. Okey.
contoh sama je. Contoh untuk sentuhan guru membuat ugutan ataupun melibatkan mak ayah mereka, tapi kejap. silap. Okay, boleh Okey, seterusnya adalah penderaan dari segi seksual, iaitu walaupun jarang berlaku tapi kesannya sangat mendalam dan merosakkan masa depan anak-anak. Ada juga jenis penderaan jenis seksual yang melibatkan guru dan murid-murid. Dan akhir sekali iaitu pengabaian. Okay. Penderaan dari segi pengabaian. Ia dibiarkan dalam situasi yang berbahaya. Okay, seperti membiarkan murid tanpa pengawasan dalam situasi yang berbahaya dan tidak menyediakan bantuan apabila murid tersebut dalam keadaan kesusahan. Mungkin guru menganggap perkara itu remeh, tetapi sebenarnya ia amat memberi kesan yang mendalam terhadap murid ataupun dia tidak melaporkan apa masalah murid itu kepada pihak yang tanggungjawab. Contohnya kepada guru kaunseling. Mungkin murid ni ada masalah-masalah yang dia sebenarnya dia nak bercerita, tetapi guru anggap benda tu hanya perkara yang remeh dan benda tu memakan sendiri terhadap anak murid dia sendiri, dan berlakulah kesan yang negatif terhadap pelajar tersebut. Okey, seterusnya saya akan bentangkan gambar YouTube, video YouTube. Boleh saudara Fik tunjukkan video YouTube mengenai kes penderaan? Bertemu semula polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung dakwaan seorang murid sekolah rendah di Bagan Serai mengalami kecederaan akibat dipukul guru seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Krian Superintendent Juna Yusof berkata kertas siasatan itu dihantar ke bahagian siasatan perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak pada 27 Januari lalu. Katanya kertas siasatan itu seterusnya akan dihantar kepada bahagian siasatan perundangan Bukit Aman kerana kes melibatkan penjawat awam. Setelah selesai diteliti, kertas siasatan itu akan dirujuk kepada Timbalan Penawar Raya bagi mendapatkan arahan pertuduhan. Sebelum ini, Juna dilaporkan berkata pihaknya menerima laporan polis daripada ibu kepada murid terbabit yang mendakwa anaknya cedera akibat dipukul seorang guru lelaki berusia 30 tahun pada 10 Disember lalu. Beliau berkata wanita berusia 40 tahun itu menarik semula laporan yang dibuat keesokan harinya kerana enggan memanjangkan kes tersebut. Bagaimanapun, baru-baru ini pengadu sekali lagi tampil membuat satu laporan memohon pihak polis meneruskan siasatan dan mahu tindakan lanjut diambil ke atas guru lelaki berkenaan. Terdahulu, media melaporkan seorang wanita mendakwa anak lelakinya yang berusia 12 tahun cedera akibat ditampar dan ditumbuk gurunya sehingga mengalami gegaran dalam telinga. Okey, baik. Itu merupakan salah satu berita yang saya sampaikan mengenai guru, kes guru yang kes penderaan guru terhadap anak murid. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni tersebut, terdapat juga daripada sinar akhbar pada harian Metro ada melibatkan gambar yang pertama. Kita ada tengok guru ditahan kerana kes mendera 4 murid, iaitu kalau saya perjelaskan, iaitu 4 murid itu merupakan yang berumur daripada umur 4 ke 5 tahun. Okey. Merupakan pelajar tadika lagi, daripada tadika lagi ada kes yang melibatkan guru membuat penderaan terhadap anak muridnya yang baru saja berusia 4 hingga 5 tahun. Kemudian kita tengok kes yang kedua adalah polis tahan guru madrasah yang memukul pelajar dengan batang paip PVC. Kita tahu batang paip PVC ini adalah salah satu batang yang keras, dan kita boleh lihat dalam gambar tersebut
terdapat bekas rotan yang dikenakan terhadap pelajar tersebut. Dan yang gambar yang ketiga adalah melibatkan guru didakwa mendera murid autism, okey, hingga lebam di bahagian telinga. Okey, mungkin kita tengok, kita mengulas telinga pelajar mungkin anggap tak ada apa, tapi kita tak tahu, mungkin ada setengah pelajar mungkin dia ada sensitif, bahagian-bahagian sensitif yang ada dekat badan mereka yang bila kita buat sedikit pun dia akan memberi kesan terhadap mereka. Okey, contoh-contoh kes lain, guru memukul murid dengan pembaris kayu, murid dikurung di dalam store dan kata-kata. Ini seperti tadilah dari segi emosi, guru menghina, iaitu dari segi perkataan bodoh, malas dan tak guna. Okey, seterusnya Saudara Rafiq, slide yang seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, dari aspek perundangan. Okey. Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu pindaan 2016 Seksyen 31, mana-mana individu yang mendera atau mengabaikan mencederakan kanak-kanak adalah melakukan kesalahan. Dan hukuman boleh merangkumi denda, penjara dan tindakan undang-undang. Okey, kalau seperti kita tahu, hukuman yang dikenakan denda adalah RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun. Saya tambahkan sedikit. Hukuman denda dia adalah sebanyak RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Dalam konteks sekolah juga, guru sebagai penjaga sementara murid semasa waktu persekolahan juga tetap kepada perkeliling ikhtisas yang menjelaskan bentuk hukuman disiplin yang dibenarkan. Okey, ini adalah salah satu hukuman yang boleh dibenarkan hanyalah guru disiplin sahaja. Saya tambah, guru disiplin atau guru besar sahaja hukuman yang boleh lakukan. Okey, hukuman fizikal mestilah dilaku secara terkawal dan berpatutan. Dan sebarang tindakan yang melampaui batas dianggap salah guna kuasa dan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Undang-undang dan perkelilingan ini dia diwujudkan bukan untuk menyekat guru tetapi untuk melindungi guru serta melindungi guru dan anak murid serta membentuk budaya sekolah yang positif dan selamat. Okey, saya akan teruskan lagi dengan langkah dia. Okey, langkah untuk penambahbaikan, iaitu langkah yang pertama iaitu kita boleh lakukan dari segi memberi khusus pengurusan emosi untuk guru yang ada masalah, yang sebelum ni ada masalah. Kita boleh bagi guru ni pergi bawa ke khusus untuk pengurusan emosi mereka. Okey, kedua, kita juga boleh lakukan prosedur pelaporan penderaan. Okey, maknanya apabila seseorang itu guru ni melakukan kesalahan, kita akan gunakan cara yang betul, menggunakan prosedur yang betul untuk melaporkan apa penderaan yang dibuat oleh guru tersebut. Okey, seterusnya penguasaan undang-undang serta hukuman yang setimpal dengan kes penderaan kanak-kanak yang berlaku. Kemudian mewujudkan khidmat kaunseling khas untuk buat para guru. Maknanya untuk khidmat kaunseling khas ni bukan hanya terhadap murid-murid saja, tapi untuk guru juga kita perlu wujudkan. Okey, untuk buatkan khidmat kaunseling untuk para guru yang ada masalah, yang sebelum-sebelum ni mungkin ada masalah dari segi emosi, mental. Okey, dan akhir sekali iaitu dia meningkatkan guru perlu meningkatkanlah dari segi kesedaran agama dalam diri mereka sendiri. Okey, untuk kesan pula, kesan apabila seseorang, ini kesan terhadap murid. Okey, apabila seseorang itu kena penderaan, kesan utama mestilah tekanan emosi. Murid tersebut, pelajar tersebut akan terkena tekanan emosi. Itu seperti kita tahulah, apabila guru pressure
anak murid mereka dari segi penderaan, maka adalah tekanan emosi yang terhadap murid tersebut. Okay. Kemudian prestasi menurun. Contohnya dari segi mereka punya pembelajaran, masalah pembelajaran mereka. Jadi benda ini sangatlah efek yang sangat besar. Kemudian hilang keyakinan diri mereka sendiri. Mereka hilang keyakinan bila ditoma, dimaki, diherdik, dihina oleh guru, betul? Bila mereka tersebut dihina sebegitu, maka mereka pun tiada hilang keyakinan diri dalam diri mereka. Dan akhir sekali membawa mereka untuk takut pergi ke sekolah. Itu yang sebenarnya kita nak elakkan untuk anak murid kita yang sepatutnya kita perlu bawa mereka sebenarnya untuk bagi mereka seronok pergi ke sekolah, dan bukannya untuk mereka takut ke sekolah disebabkan masalah-masalah seperti penderaan daripada pihak guru. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Saya beri balik kepada saya passing balik kepada saudara Muhammad Nur Afiq. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Haris Imaduddin. Okay, penerangan dan perbahasan yang sangat menarik, berfakta dengan bukti-bukti yang sangat kukuh tentang berlakunya isu semasa yang melibatkan kes penderaan lah. Okay. Berdasarkan slide yang Cikgu Haris bentangkan yang terakhir tadi, satu langkah penambahbaikan yang amat berkesan ataupun cara mengatasi isu ini berlaku, cadangan yang dicadangkan oleh Cikgu Haris amat baik. Okay, izinkan saya pula untuk menambah tentang cadangan berkaitan dengan isu semasa rasuah tadi. Yang pertama, okay, latihan integriti secara berkala perlu diberikan kepada semua warga pendidik lah. Okay, bukan sekadar program motivasi yang dilakukan oleh Jabatan Kenegaraan, tapi perlu juga melakukan satu latihan integriti di mana kita memberikan latihan tentang menjadi seorang guru yang profesional dan mempunyai nilai integriti yang lebih tinggi. Yang kedua, sistem audit dalaman sekolah perlu diperkemas. Okay, ini termasuk audit penggunaan dana PIBG, perolehan dan pelaksanaan program lah. Okay, program-program yang dilakukan oleh sekolah ni perlu dilakukan audit. Dan yang ketiga, saya mencadangkan agar sekolah-sekolah menubuhkan jawatan kuasa pemantauan integriti. Okay, ini juga untuk memantau lah, okay, memantau sama ada guru ataupun guru besar yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang melibatkan program yang menggunakan dana sekolah ni. So, jawatan kuasa memantau integriti ni perlu memantau ataupun membuat audit lah untuk guru-guru ataupun pentadbir sekolah. Okay, itu saja daripada saya. Saya akan beri pula ruang kepada Cikgu Syamim sebagai kita punya pembahas terakhir untuk isu yang ketiga, isu semasa yang ketiga. Okay, dipersilakan Cikgu Syamim. Okey, baik, terima kasih Cikgu Afiq. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Afiq dan rakan guru saya Cikgu Haris. Terlebih dahulu saya kenalkan diri, saya Cikgu Syamim. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah guru bekerja sambilan dan pengaruh media sosial. Ini merupakan satu topik yang semakin relevan dan dalam konteks pendidikan moden, terutama selepas pandemik dan kemunculan budaya digital. Baik, kita pergi ke pengenalan dahululah. Okey, untuk cikgu-cikgu semua. Okey, sebagai seorang guru, kita bukan sekadar pendidik dalam bidik darjah sahaja, tapi juga role model dan penjawat awam yang tertakluk pada kod etika tertentu. Namun begitu, semakin ramai guru hari ini dilihat aktif melakukan kerja sambilan seperti menjual produk, membuat kandungan media sosial
atau menjadi pengaruh digital, ataupun juga influencer yang seperti yang kita panggil sekarang lah, iaitu influencer TikTok lah sebagainya. Malah persoalannya sekarang ni yang ingin saya bentangkan adalah, adakah perbuatan ini sesuai dengan profession keguruan yang kita alami sekarang ini, dan apakah implikasinya kepada imej profession guru, dan yang lebih penting sekali, adakah ia melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan atau Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengupas mengapa guru buat kerja sembilan. Terlebih dahulu kita tidak boleh terus menghukum atau melabel guru yang bekerja sembilan ini secara negatif. Kita perlu fahami puncanya terlebih dahulu. Antara sebab-sebab utamanya ialah, salah satunya, nombor satu adalah kos sara hidup yang semakin meningkat, terutamanya di kawasan bandar. Contohnya di Ipoh, Kuala Lumpur dan Shah Alam, yang terutamanya bandar-bandar yang ramainya penduduk. So peningkatan kos sara hidup dan contohnya menyewa rumah yang agak tinggi sekarang, mencapai RM1,000. Yang kedua adalah pendapatan gaji tetap yang terhad, khususnya bagi guru baru yang masih di grade D29 ataupun DG41. Ya, betul, ini pun apa yang saya alami sekarang ni lah. Saya setuju pendapatan yang agak terhad untuk guru-guru yang baru berkhidmat setahun ataupun 2 tahun. Mungkin mereka mencari jalan untuk menambah pendapatan mereka, seperti membuat Grab lah dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah minat dan bakat peribadi. Contohnya, ada guru yang pandai memasak lah, menulis, menyanyi, melukis dan mahu menjana pendapatan melalui bakat itu. Salah satunya kawan saya jugalah, dia ada bakat dalam bidang kejurulatihan. So maknanya dia pandai untuk melatih budak, so dia dapat menjana pendapatan daripada situ lah. So yang keempat adalah fleksibiliti masa. Selepas waktu sekolah ataupun hujung minggu, ramai guru yang bujang lah selalunya akan memanfaatkan masa lapang untuk menambahkan pendapatan melalui platform digital seperti TikTok ataupun Shopee Live. So mereka memberanikan diri membuat live lah untuk menjana pendapatan lah daripada online. Okey, guru-guru. So seterusnya saya akan membincangkan peraturan-peraturan. Tak, saya tunjukkan salah satunya peraturannya. Okey, peraturan yang pertama adalah peraturan pegawai awam dan kelakuan tata tertib 1993. Ini adalah peraturan, ini saya ambilkan petikan daripada Agong lah, yang menyatakan seorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberi taat serta yang tidak berbelah bahagi kepada yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan, menjalankan tugasnya dengan cemerlang, jujur dan amanah, dan sentiasa berkelakuan baik dan bersopan santun sama ada dalam tugas rasmi ataupun dalam kehidupan seharian. Maksud katanya petikan ini, so tugas seorang pejabat ataupun lah guru, kita harus berkelakuan baik di mata masyarakat lah. So kita harus menjaga tingkah laku untuk menjaga imej kerajaan kita. So peraturan yang kedua lah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1998. So di sini ia menyatakan bahawa penjawat awam tidak boleh menjalankan pekerjaan sambilan tanpa kebenaran ketua jabatan. So contohnya, guru-guru sekarang ni tidak memberi tahu kepada guru besar ataupun pengetua lah atas kerja sambilan yang mereka buat. So ini salah di sisi undang-undang lah di atas perkeliling ni, so boleh diambil tindakan. So tujuannya contohnya dapat mengelakkan konflik kepentingan dan pengabaian tugas hakiki dan kerahsiaan jabatan. So maksudnya ramai guru-guru yang mengabaikan tugas hakiki. So di sini akan menyalahi undang-undang lah sebagai seorang pejabat awam. So
Yang ketiga adalah Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Ia tidak menyebut secara langsung isu 9 ini, tapi dia menekankan integriti dan accountability guru sebagai seorang pendidik. Maksudnya dia menekankan kita punya integriti, so kita perlu bertanggungjawab dalam setiap kerja kita lah. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. So contohnya kalau kita perlu hantar PH tu dalam masa waktu ditetapkan, kita perlu hantarlah pada waktu yang ditetapkan daripada masa itu. So yang terakhir adalah surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia. So di sini surat ini menyatakan adalah ia memberi panduan bahawa aktiviti luar guru mesti tidak bercanggah dengan etika profesion perguruan. Contohnya ia menekankan perlunya menjaga nama baik institusi dan profesion guru. So ini guru-guru perlu menjaga nama baik diri mereka sendiri dan juga nama baik jabatan lah. So guru sekolah di situ termasuk pihak PPD dan pihak JPN. So setiap apa langkah yang kita akan lakukan akan diambil tindakan daripada mereka. So guru ni sering sekali dia jadi target lah daripada masyarakat lah. So apa jua yang kita lakukan mesti akan dilihat oleh mata masyarakat, sama ada baik sama ataupun buruk. Okey, seterusnya kita pergi ke boleh saya tunjukkan satu petikan daripada Kementerian YB kita, Finance Elite. Saya cubalah tengok je. Saya start sharing . Okay, dah cuba. Nampak tak? Nampak. Okay, di sini hasil petikan YB dia menyatakan guru ingin buat kerja sambilan perlu dapatkan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu daripada YB Finance Elite lah. So saya baca sikit lah apa petikan yang dia katakan. So guru yang ingin melakukan kerja sambilan perlu mendapatkan kemudahan Kementerian Pendidikan terlebih dahulu. Dia boleh kata satu garis panduan yang jelas telah wujud ketika ini menyebut tentang perkara berkenaan dan apa sahaja keperluan kerja sambilan yang mereka buat tidak boleh mengganggu tugas hakiki mereka. Ia juga tidak boleh dilakukan semasa menjalankan tugas hakiki. So jadi pesan saya, berilah tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran PDPP yang sedia ada. Ini komitmen kita untuk tingkatkan kualiti pendidikan negara dan kita perlukan guru yang fokus dalam kelas, khususnya dalam PDP, katanya selepas majlis ramah mesra bersama warga IPG kampus Datuk Razali. So YB Menteri kita sangat menitik beratkan, sangat tegas dalam isu inilah. So untuk rakan-rakan jugalah saya menasihatkan juga kita perlu fokus dan melakukan kerja kita lah sebelum kita membuat kerja sambilan kita. Okay, seterusnya kita pergi ke kesan positif penggunaan social media oleh guru. Tadi kita nampak mungkin ke arah negatif, so saya kongsikan lebih kepada positifnya. Contohnya, kalau guru-guru semua pandai menggunakan media sosial dengan baik, so guru-guru dapat menggunakan secara kreatif, dia dapat menjangkau pelajar di luar bilik darjah. So murid-murid akan tingkatkan kualiti mereka lah. So yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan jenama peribadi guru. So yang ketiga ialah dapat menjana pendapatan sampingan jika dilakukan secara beretika dan tidak menjejaskan tugas utama. Contohnya saya bagi contoh, ada satu video tular lah baru-baru ni. Ada satu guru, nama dia tu cikgu pendidik tak silap saya. Cikgu pendidik tu dia melakukan YouTube streamer lah. So dia menguploadkan segala info-info ataupun maklumat berkaitan pengajaran. So ia memudahkan murid-murid lain untuk mengakses, melayari laman web tersebut untuk menambah ilmu mereka lah. So ini salah satu dapat menambah peluang untuk murid-murid menambah ilmu, dan satu lagi dapat juga menambah pendapatan untuk jabatan dan juga untuk diri sendiri jugalah. So tidak masalah. So
kita semua harus pandai mengambil peluang tapi dengan cara yang baik. So isu dan risiko. So seterusnya saya pergi ke implikasi negatif pula lah. Namun begitu tidak dinafikanlah terdapat beberapa kesan negatif yang telah berlaku dan boleh menjejaskan reputasi profesi guru. Contohnya dapat mengabaikan tugas hakiki, konten yang tidak sesuai dan berunsurkan lucah. Yang ketiga adalah konflik kepentingan seperti menjual produk dalam kalangan pelajar ataupun ibu bapa pelajar. Contohnya baru-baru ni adalah video Gami lah, apalah contoh, ada sampai budak tercekik mati lah. So saya risaulah ada guru-guru yang menjual benda-benda gula-gula manis seperti itulah yang dapat memberi kemudaratan kepada kesihatan murid. So yang tarik adalah gangguan persepsi masyarakat. Contohnya apabila guru terlalu menonjol dengan gaya hidup mewah di media sosial, masyarakat mungkin terlihat itu sebagai berlebihan untuk seorang penjawat awam. So kita ni sering dilihat oleh masyarakat lah. So saya ingin pesanlah untuk guru-guru lain cuba hati-hatilah. So salah satunya ada kes lah, baru ni saya tengok ada satu di paparan, tengok ada guru patut elak siar wajah pelajar di media sosial. So ramai guru-guru mengupload muka-muka murid di TikTok dan di aplikasi media sosial lah. So kalau tanpa kebenaran ibu bapa, mereka boleh dikenakan tindakan oleh KPM dan ibu bapa murid tersebut. So saya ulangi, lebih baik kita mengikut garis panduan daripada peraturan perkeliling kita. So jika kalau tidak patut kita rekod, jangan rekod lah, itu lebih baik lah. Sebab tugas hakiki kita adalah untuk mengajar budak dengan baik. So ada satu kes lagi yang saya ingin kongsikan, ada satu lagi kes tulang melibatkan guru dalam TikTok. Kes guru menjual produk ketika waktu sekolah. So dia menggunakan aplikasi TikTok. Faktanya seorang guru sekolah mendengar didapati membuat live TikTok jual produk kosmetik semasa waktu PDPR. So ia mendapat ramai ribuan tontonan dan komen berbau negatif lah. So ini memburukkan jabatan dan memalukan pejabat awam. So yang ia salah ialah melibatkan waktu bekerja lah. So yang kedua tidak profesional dan menjejaskan imej guru, dan yang terakhir melanggar garis panduan. So yang cadangan dan penambahbaikan. Untuk cadangan dan penambahbaikan, so saya sarankan Kementerian Pendidikan boleh mengeluarkan garis panduan rasmi untuk penggunaan bina sosial oleh guru. Yang kedua, menyediakan platform rasmi untuk guru berkarya ataupun berkongsi ilmu. Dan yang ketiga, guru perlu mendapatkan kebenaran rasmi jika ingin bekerja sambilan. Yang keempat, menjaga etika digital dan profesionalism. Dan yang terakhir, mengasingkan akaun peribadi dan akaun profesional. Okey, untuk kesimpulan pula lah, saya akan kupaskan kesimpulan untuk media sosial dulu lah, untuk topik saya dulu. So media sosial adalah alat yang berkuasa tetapi perlu digunakan secara bijak dan beretika lah. So sebagai guru ataupun sebagai pihak awam, kita terikat dengan peraturan dan akta. Justru perlu seimbang antara inovasi dan integriti. So untuk kesimpulan untuk tiga-tiga topik ini ingin saya kupaskan lah untuk kesemuanya sekali. Okey. Sebagai kesimpulannya, isu-isu yang telah dibentangkan contohnya daripada Encik Afiq iaitu rasuah, Encik Aris iaitu penderaan murid, dan saya pekerjaan sambilan guru dan penyalahgunaan media sosial. So semuanya memberi kesan yang langsunglah kepada imej profesion perguruan dan keberkesanan sistem pendidikan. So pematuhan dan kepada etika perguruan dan undang-undang sedia ada bukan sekadar tanggungjawab profesional tetapi satu amanah moral demi masa depan anak-anak bangsa. Dan marilah kita bersama-sama memelihara integriti profesi ini dengan penuh ihtizam dan kejujuran. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja daripada kumpulan kami.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Syamin, terima kasih Cikgu Haris. Terima kasih. Terima kasih.